Sedih, lagi sedih sebenarnya. Cerita ni lagi sedih sebab adik tadi dah teka 2-0. Kucing 2, Pahang 0. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-27. 27 ke nak kira macam mana sebab ni perlawanan yang ditunda. Kan kita dah buat Palatau episod yang keberapa yang ditunda tu. Aku tak ingat lah pula kan. Tapi hari tu kita habiskan. Jadi yang ni episod baru lah. Kita ambil episod baru lah. Okay? Jam menunjukkan pukul 4.30. Kita akan bergerak ke Stadium Majlis Bandaran Temerloh. Tim gerak pukul 5. Jadi korang mesti nak tahu macam mana lifestyle kalau masa bulan puasa punya game kan. Let's go. Kalau tahu jalan-jalan akan show off. Show in. Show. Show apalah. Show off kat korang. Right? Jom. Okay, kalau korang tengok daripada dalam, lori VAR ni, tapi well done lah. Barang yang digunakan habis satu season ni selamat lah. Dia macam ni kan. Walaupun berlipat, berlipat, bawa lori macam ni, bawa lori tak tahu macam apa dia ni. Macam kuda dia bawa kan. Tapi kan kalau kita jadikan lori ni sebagai lori server, jadi juga tengok. Rare lori server kan. Jadi kalau kita geng-geng forensik ke, dia boleh beli lah lori ni. What? Bro, what are you talking about, man? Geng-geng ZID ke kan. Dalam lori VAR. Ada 3 plug, ada 3 TV. Okay, bye. Alright, sampai di stadium tepat jam 6 petang. Kita terus ke Bazar Ramadan berdekatan dengan stadium untuk mencari juadah berbuka. Pagi hari ni macam menarik, panjang, besar. Makan apa ini? Jom kita cari makan dulu. Let's go, baby. Bapak luas weh, bapak panjangnya. Bazar Ramadan dekat stadium Temerloh ni. Kau tengok tu daripada ujung sana sampai ke ujung sana. Ish, tapi tangan aku kosong lagi ni. Macam mana ni? Beres. Kita cari lagi. Tak cukup lagi. Tak jumpa lagi yang berkenan. Jom cari. Oi, lain macam persediaan untuk membuka puasa di Stadium Majlis Bandaran Temerloh oleh kru-kru Temerloh. Gila-gila. Siap ambil meja bulat. Lepas ni dia ambil pula kapet kuning, kapet merah, kapet biru, kapet hijau. Semua ada lepas ni. Percaya lah. Dahsyat. Aduh. Ini padah bila guna mic external. Sebab itulah Muhammad Muslimi dia tak suka guna mic external ni. Dia guna mic built-in je. Kalau phone punya mic. Kalau kamera punya mic. Inilah dia. Terpaksa aku buat voice over. Aku pun tak ingat apa aku cakap. Tapi aku pasti ini aku nak beritahu suasana berbuka puasa di Stadium Majlis Bandaran Temerloh. Orang lain makan dekat padang masjid kan. Ini dekat stadium, padang stadium. Dan sambil-sambil tu nak meraihkan birthday bos besar stadium Majlis Bandaran Temerloh. Isteri dia buat surprise. Patutlah Apok ni orang ajak pergi bazar, dia tak nak pergi bazar. Rupanya ada makanan daripada isteri bos dia. Siap tulis apa tu? I love you sayang. Selamat hari lahir. Yang ni aku tahu. Tu cakap apa? Ni accountant Sri Pahang FC. Kalau tahu gaji masuk tak masuk, inilah dia orang dia. Orang yang bertanggungjawab kepada gaji-gaji player-player dan pegawai dalam Sri Pahang. Dia kata, Palatau Jalan-Jalan episod. Dia tak ingat episod ke berapa. Jadi aku pun jawab episod yang ke-27. Geng-geng office masa tu buka puasa sesama. Geng-geng stadium pun ada. Steady. Okey, jam 9 malam. Seorang je. Apalah. Awal dia datang. Dia tak pergi terawih duduk ni. Kantoi tak pergi terawih. Apa nama adik? Muhammad Adam Danish bin Khair Anwar. Umur apa? 13. 13. Ni datang tengok bola seorang-seorang ni. Mak tak marah ke? Ayah tak marah ke? Tak. Ayah bagi. Mak bagi. Mak ayah tak datang? Tak. Dah follow dah Uncle Bayu Go? Dah. Kat mana? Dekat TikTok. Kat YouTube? YouTube belum je. Follow lah terus. Subscribe terus kat YouTube. Okey, untuk perlawanan hari ni.
Agak-agak teka berapa gol? Kucing 2, Pahang 0. Kucing 2, Pahang 0. Kau pakai baju Pahang tapi kau nak Pahang kalah Dah. Tu macam mana? Kenapa pilih Kuching menang? Entah. Sebab keeper pun tengok keadaan macam ni. First time pada tak jalan-jalan jumpa dengan siapa teka Pahang kalah. Bentang lah Pahang dah ketinggalan 1-0 sekarang. Main 60 minit je. Dia tak pernah. Ataupun satu sama lah. Dalam kali pun. Pilih satu je. Nice. 2-0 Satu sama lah. Sama? Serius lah? Tak apalah 2-0 pun boleh. Tak ada hal lah. Tak apa Satu marah sama. lah. Sama Yeah, boy. Wah, sama Siapa yang skor satu? Apa Aguero. Aguero tak boleh main. Injured. Siapa Kepa. Kepa tak main. 2 kad kuning. Ni, sini. Ni kan pemain apa? Untuk pengetahuan adik lah Untuk pengetahuan adik. Perlawanan hari ni kita kena guna start list sama macam game pertama. So game pertama Kepa dah tak ada. So memang game ni dia tak ada lah. Menu Indago. Hidalgo ada. Mana Hidalgo lah semua Okay, insyaAllah. Alright, thank you. Okay pada tahu jalan nak awak ucapkan kepada pemain, kepada Sri Pahang untuk perlawanan akhir nanti. Saya nak ucap untuk Pahang ni buat yang sesungguh-sungguh ni. Buat yang terbaik. Untuk dapat kemenangan tu. Okay. Itu. Done lah. Perlawanan yang ditunda ke bulan puasa mengakibatkan tak ada penyokong. Tapi sebenarnya bagi aku kesilapan ada pada pihak Sri Pahang juga sebabnya tak umumkan sila simpan tiket untuk perlawanan yang ditunda ini. Tak apalah, macam mana. Lagipun bulan puasa kan, masing-masing pergi sembahyang tarawih. Masing-masing yalah nak bangun sahur pula lewat-lewat kan. Confirm game hari ni habis pukul 11.30. Nasib baiklah 60 minit je. Nanti lawan PDRM dekat Selayang nanti main pukul 10 habis pukul 12. Tapi nak menceritakan tentang bila kita tunda game, banyak implikasi yang tak best. Contoh, dia bukan isu pasal tunda. Tunda tu terlalu lama. Bila terlalu lama, player-player yang ada dalam start list mungkin ada yang cedera. Dan bila ada yang cedera terpaksa ditukarkan. Dan bila ditukarkan, ada pula isu-isu lain. Contoh macam ni, Sean dia injured. Dia ada dah first E. Jadi kalau tukar, kita hanya bawa 18 pemain je, bukan 20. Itu dah rugi dah situ. Tapi itulah implikasinya. Selain daripada kita kena tanggung dia orang pula kan. Inilah dia bola sepak. Tak ada arah lah. Kena terima lah. Hujan, panas. Dan ni pun cuaca cantik. Yang bulan-bulan puasa ni memang tak hujan lah. Kalau hujan pasti sikit je. Hari ni cantik. Tak ada masalah. Dan kita pun dah buka puasa tadi. Kita nantikan perlawanan yang 60 minit lagi. Jom. Kita nantikan. Kuih pada kubang bawah kuih banner. Kita ada Kubang. badak berkubang tau. Kuih banner. Tahu tak? Tak tahu aku badak bintang tahu lah. Terima kasih Okey. Dah Dua topi padah kita makan. Sudu tak ni? Tak ada. Aduh. Sudu lah pula. Terima kasih Lah. Perlawanan yang ditunda. Sri Pahang datang Kuching di Stadium Majlis Bandar Temeloh. Aku beri chance kat korang. Masuklah belakang. Antara korang 3 orang Okey. Sila teka gol untuk perlawanan ni. Go. Teka gol dapat hadiah, menang dapat hadiah. Di Pada Tahu Jalan, episod yang ke-27. Pahang 2 kucing 1 lah. Oh, sama semua Tu. Oh, Pahang 2 kucing 1. Kita ketinggalan 1-0 tu. Ya. Boleh comeback. Main pula berapa minit? 15 minit per half. Hidalgo skor. Hidalgo juga Hidalgo Mana 2-1 ni? Ya, Hidalgo David Rolly. Kau memang positif. Heading memang positif korang ni Ya. Alright. So kita nantikan pukul 11.30 nanti tiupan whistle terakhir
referee pada malam ini? Baik. Selamat Ramadan. Puasa tak? Puasa lah. Macam tak percaya tu kan. Alright, bye-bye. Okey, jam 9.20 para pemain yang akan turun untuk panaskan badan selama 15 minit lebih kurang. Ataupun 30 minit. Yang pasti, jam 10 malam sepak mula untuk perlawanan ditunda ini bermula jam minit yang ke-31. Maaf. Alright. Diulang kedua-dua pasukan. Peluang kali ini untuk Sarul! Sarul Zulkifli, pemain gantian yang akan memastikan kemenangan untuk Kuching City. Dia menyelinap di dalam kawasan penalti. Dapat melepaskan diri. Kalah dan kalah. Finalis Piala Malaysia 2024-2025 tidak menemui kemenangan lagi. Di mana betul? Tak tahu dah mana silapnya. Dan hari ini aku memang baran lagi dengan Ref kerana terlalu ikutkan pemain Sarawak, pemain Kuching. Tapi di sebalik cerita tu, sepatutnya Stefano Brundo tak payah nak tunjuk hero. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Kau dah belaga tu dalam D, kau berlakon lah tu habis-habis. Terbabit dalam insiden sepakan penalti. Ronnie Kelly Takkan benda tu pun kau nak tunjuk hero benda lagi, kau nak bangun lagi, kau dah belaga dah tu. Kau dah belaga dah. Kau gulung-gulung lah, buat dah sakit lah, apalah. Barulah. Dia sebab benda ni dia subjektif tau. Walaupun ada VAR, tapi tetap subjektif. Tak tahu nak cakap apa kan. Dengan penonton hari ni 100 lebih je. Yelah, bulan puasa. Nak cakap lebih pun. Dan kita pun asyik kalah-kalah. Sebab saya faham ni, kalau kalah tak ada lah penyokongnya. Lepas ni jumpa PDRM, away pula. Ramai mengatakan kalah. Tunggulah nanti perlawanan tu. Aku nampak kat sini, Coach Fandi masih tidak mengenal pemain dia. Kalau masuk Sarah lebih awal tadi, lain sikit game. Michael out tadi, David out. Dan Stefano pun sendiri pun out. Lebih nak tunjukkan dia tu leadership. Tapi, persembahan, out. Dan lagi sedih sebenarnya. Cerita ni lagi sedih sebab adik tadi dah teka 2-0. Kuching 2, Pahang 0. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Sekali dia tukar jadi satu sama. Disebabkan hanya aku cakap, sokong Pahang tapi suruh Pahang kalah. Alamak, minta maaf lah dik. Apakan daya kan. Kalau tidak dapat hadiah daripada Palatau Jalan-Jalan. Lain kali lah tak ada rezeki dah tu. Jadi, siapa yang belum subscribe lagi, siapa yang belum follow lagi Uncle Bayu Kemin dekat Uncle Bayu Go dekat TikTok dan YouTube, silakan. Dan tolong like and share kau-kau. Dan komen lah apa sahaja yang korang rasa korang nak komen. Dan aku perlukan pandangan korang tentang prestasi Pahang sebenarnya. Dari aspek pandangan korang sebagai fan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.